Dinasti Almohad muncul pada abad ke-12 dari bumi Afrika Utara sebagai gerakan pembaharuan Islam yang diasaskan oleh Ibn Tumart. Beliau menyeru umat Islam kembali kepada tauhid yang murni dan menolak penyelewengan kuasa serta akhlak. Selepas kewafatannya, perjuangan ini diteruskan oleh muridnya Abdul Mukmin yang berjaya membina sebuah empayar besar merentasi Maghribi dan Andalusia. Di Andalusia, Almohad tampil sebagai penyelamat ketika wilayah Islam berpecah dan terancam oleh kemarahan kerajaan Kristian. Mereka menyatukan kembali kota-kota penting seperti Cordoba, Seville dan Granada serta memulihkan kewibawaan pemerintahan Islam. Seville dijadikan pusat pentadbiran, manakala ilmu, seni bina dan budaya Islam kembali berkembang pesat. Zaman kemuncak Almohad terselah di bawah pemerintahan Abu Yaqub Yusuf dan putranya Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur. Pada era inilah Almohad mencapai kekuatan, ketenteraan dan politik yang menggerunkan. Kemuncaknya pada tahun 1185, tentera Almohad berjaya menewaskan Pakatan Kristian dalam Perang Alarcos, sekaligus membuktikan Andalusia masih mampu mempertahankan maruah dan kedaulatannya. Pada saat ini, Almohad berdiri sebagai kuasa besar Islam di Barat, menjadi benteng terakhir yang menahan gelombang rekonquista dan menghidupkan semula kegemilangan Andalusia, walaupun untuk seketika. Jika Anda menikmati kisah sejarah Islam seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan kongsikan video ini supaya lebih ramai dapat mengenali sejarah gemilang Andalusia.